Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu menu lagi hok nak buat wi kita ni sihat badan. Di hari ni banyak saudara kita yang di stroke. Banyak saudara kita yang di lemuk. Duk mari lekat dalam jantung. Lemak ni kalau dia turun di jantung, dia lekat di jantung buat wi kita jadi jantung kita tak kuat. Orang panggil kata jantung kita berhenti, hati kita berhenti, dada kita, nyawa kita, bernafas kita pun tak kuat. Kalau dia naik kepala, lemak naik kepala ataupun kolesterol naik kepala, dia buat dia dipikir kita penat, daging darah kita tak berlari sebab kepala di otak kita ni dia jadi supaya control. Jadi supaya server ataupun control untuk buat we sehat badan, sehat gapo ni dia duk mari di kepala. Sampai lemak ni bahaya. Ada satu menu lagi nak buang lemak dalam darah, nak cabut kolesterol dalam darah boleh. Darah tinggi pun comel. Kita mari tengok tu dia buat macam mana. Benda ni hak mudah sekali insya-Allah. Mula-mula tu ni lah. Supaya ambil halia. Halia ni kita huik halia sedikit, kita kerak lah. Halia sedikit. Ini halia. Kita koyak halia. Nah, kita koyak kulit halia tu baik. Okey. Halia ni lah. Kita koyak kulit tu baik. Besar ibu kaki nah. Kita hirih kecil-kecil. Kita hirih kecil-kecil halia. Kita hirih kecil-kecil. Besar ibu kaki halia kita hirih kecil-kecil nah. Turun. Lepas pada tu kita ambil ni. Bawang putih. 3 ulah. 1 2 3. Bawang putih 3 ulah lah. Kita koyak juga bawang putih kita ni, kita koyak. Lepas pada tu, ni 1 kita koyak lah. Kita koyak. Bawang putih kita koyak. Okey, 2. 3. Bawang putih kita 3 ulah lah. 1 2 3. Lepas pada tu kita hirih. Gerak sikit bawang putih kita tu, setagi kita basuh sekaligus. Okey, kita gerak sikit lah. Lepas pada tu kita ambil gapo pula tu? Bawang merah. 3 juga bawang merah nah. Okey nah, bawang merah. Supaya nak tunjuk kita tengok bawang merah 3 ulah juga. Okey nah. Bawang merah kita koyak. Koyak 3 ulah. Okey. Kita koyak kulit dia sikit. 1 2 3. Lepas pada tu kita hirih. Kita hirih sikit lah. Kita kerak dia sikit. Lepas pada kita kerak tu kita basuh. Kita bubuh dalam puyuk. Kita pergi letak di dak tagih. Puyuk ni air dia bubuh 1,5 liter lah.
Okey, kita bubuh 1,5 liter air. Kita buka api. Okey. Kita rebus biar dia gelegak. Kita mari minum. Cara minum sekali sehari sebelum nak tidur pun boleh. Nah, insya-Allah. Tunggu start. Oh, gelegak lama lah. Kita tengok warna air dia mula nak jadi kuning kan. Baru dia gelegak lama kita katok pi. Lepas tu kita tinggal duduk situ, dia sejuk pun boleh. Kita nak minum sejuk pun boleh. Kita tinggal duduk situ. Tapi ini supaya nak sudi terah minum. Tekah dia panas, sedap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau kita minum sekali sehari pun tak apa dah nah. Sekali sehari kita minum dekat nak tidur pun boleh. Halia besar ibu kaki 1, bawang putih 3 ulah, bawang merah 3 ulah. Kita mahi air 1,5 liter. Rebus hingga dia gelegak. Lama sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah gah wasa buat angin halah. Bagi orang yang jadi madu pun boleh minum juga. Orang yang jadi madu jadi angin dalam perut, kolesterol, darah tinggi, alhamdulillah. Lemak dalam daging darah, alhamdulillah. Sabit mudah-mudah nah. Benda ni, barang ni ada di dapur kita sendiri. Pakat share belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.